A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayahanda, bunda, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, terima kasih Ustazah Nuraini, ataupun dia dikenali dengan nama Ustazah Noni. Ustazah Noni ni memang dia moderator, tapi dia sebenarnya seorang yang ahli dalam bahasa Arab. Dia pengetua. Siapa yang ikut kelas Kamba yang dekat sini ni, pengetua dia yang ni. Nampak halus lagu ni, tapi bahasa Arab lebih alim daripada saya. Sekali lagi saya suruh dia cerita, mestinya dia kena cerita kepada tuan-tuan sikit. Sebab kalau tidak, saya buat mukadimah untuk apa? Apa pentingnya mukadimah? Apa penting saya nak kena habaq kat tuan-tuan? Solat tu mendatang apa? Infak tu mendatang apa? Sebab dia important. Sebab tu kita kena cerita. Jadi tak boleh lari daripada nak tahu mukadimah, melainkan kena tahu bahasa. Tak boleh lari daripada nak tahu mukadimah, melainkan kena tahu bahasa. Contoh, kalau bahasa Arab kita kata kereta ialah sayyaratun. Sayyaratun kereta. Sayyaratun kereta. Apa makna asal sayyaratun? Sara, benda bergerak. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nampak asra kan, ada sara kat situ kan. Subhanalladzi asra. So asra kami gerakkan. So gerak atau berjalan tu maksudnya atas asalnya sara. Mai kat bahasa Arab ni mendatang apa ni bergerak? Sayyaratun, benda yang bergerak. Kalau saya tanya tuan-tuan, kereta apa kata akar dia? Siapa pun tak tahu. Betul tak betul? Apa kereta apa? Kereta kata akar dia apa? Tak ada. Kita buh ya kereta sebiji lagu tu terus ya. Nampak? Sebab tu bahasa Arab ni dia special. Sekali lagi dia cerita lah kat tuan-tuan. Sekali lagi saya suruh dia cerita, insya-Allah. Sekarang kita nak cerita tentang solat. Sebab tuan-tuan kalau rajin buka Quran, tuan-tuan cuba tengok ejaan solat mesti ada dua. Satu eja solat sad, lam, alif, ta marbutah. Solat, betul? Kalau yang surah Baqarah awal-awal, sad, lam, waw, alif kecil, ta marbutah. Ada dua jenis cara tulis solat dalam Quran. Betul tak? Sewa. Sewa. Biarlah rahsia. Itu kena mengaji lain. Tak cerita dalam kuliah ni. Biar timbul tanda tanya. Sewa. Awak hak ni dia tulis sad lam alif ta marbutah. Hak ni sad lam waw alif ta marbutah. Makna sama. Solat. Ni bahasa. Hak ni bahasa. Jadi sebagai mukaddimah saya cerita kat tuan-tuan, kalaulah ejaan solat pun ada rahsia dia. Ejaan solat tu ada rahsia dia. Apatah lagi dengan perbuatan dia. Dan yang paling takjub sekali, sembahyang ni dalam Quran, dia tak pernah duduk seorang-seorang dia. Dia mesti kena duduk dengan infak buat keluar duit. Walaupun ayat tadi tu dia nak cerita, dia bukan nak cerita jelas tentang orang yang sembahyang. Contoh ayat yang jelas, zalikal kitabu la raiba fih, sambung, hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa mimma razaqnahum. Nampak jelas dia cerita antara ciri orang yang bertakwa mesti sembahyang, mesti buat keluar zakat. Kan sebelah-sebelah tu jelas dia nak jangan apa. Tapi beza dengan surah Sajadah. Surah Sajadah
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sambung. Wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Orang yang bangun tengah malam tinggalkan tempat tidurnya untuk semayang ibadah pada Allah, orang ni akan senang hati untuk bawa keluar zakat juga. Nampak? Walaupun dia bukan nak cerita pasal orang semayang, dia nak cerita tentang orang yang bangun malam nak semayang, tapi dia tak sebut semayang, bangun malam ibadah. Tapi dia mesti kena sekali juga dengan bawa keluar zakat, mesti sekali juga dengan bagi infak. Soalan dia kenapa? Yang ni ada jawapan dia. Lah ni boleh bagi. Kenapa?